Assalamualaikum pagi. Dengar ke suara madam? Assalamualaikum pagi. Okey, boleh tak komen sikit kalau dengar suara madam dengan jelas? Boleh komen? Boleh tak komen tuan-tuan dan perempuan kalau dengar suara madam dengan jelas? Madam tak nampak lagi di ruangan komen. Okey, jelas Okey, boleh jelas dengar suara madam? Okey. Terima kasih banyak-banyak yang komen. Pagi. So minggu ni kita berjumpa pada hari Rabu lah kan. Hari Rabu. Okey, selalunya biasa kita jumpa pada hari Isnin. Tapi minggu ni kita ada pertukaran sikit. Pada hari Rabu lah kita jumpa pada 9 pagi. Okey, siapa yang belum masuk boleh ajak kita punya sahabat-sahabat lain untuk masuk juga. Okey. Dan untuk session hari ini, yang mana baru first time berjumpa dengan madam, boleh tak komen I sikit? Yang baru first time berjumpa dengan madam, boleh tak komen I sikit? Komen I. Ada tak yang baru first time masuk? Oh, ada juga yang baru first time. Okey. Yang lain-lain ni mungkin dah biasalah berjumpa dengan madam ya. Okey. Untuk session hari ni, madam perkenalkan dulu diri madam, Madam Fika. Okey, madam bahagian pakar urus akaun di Fani Evo. Maksudnya usahawan kita mungkin ada masalah tentang akaun kan. Mungkin ada masalah macam mana nak menguruskan akaun syarikat mereka, insya-Allah. Okey, madam ada membuat servis akaun lah, accounting service untuk bantu usahawan kita selesaikan masalah tentang pengurusan akaun lah. Dan juga ada juga masalah tentang cukai kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini madam buka session Q&A session. Maksudnya kita buka Q&A session lah. Amazing Breakfast adalah Q&A session. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada soalan boleh ajukan kepada madam. Okey, dan madam cuba untuk menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Ajukan soalan. Sepatutnya dah ready dah soalan tu siap-siap kan, supaya madam dapat bantulah tuan-tuan dan perempuan terus. Betul tak? Jadi untuk pagi ni boleh tak terus ajukan soalan untuk madam membantu. Boleh tak? Okey, soalan tentang akaun ke, cukai ke. Okey, sebelum madam tunggu tuan-tuan dan perempuan untuk komen soalan. Okey, di ruangan komen, madam nak bagi tahu juga yang mana untuk tahun 2025 pastikan tuan-tuan dan perempuan, okey, audit report, okey, sudah dalam progress lah, maksudnya dah ada progress dan juga kena complete lah, okey, yang mana financial year end adalah Disember. Pastikan anda punya audit progress ataupun tax anda sudah berjalan. Okey, yang mana enterprise, madam nak bagi tahu anda ada sedikit masa lagi untuk anda final declare. Okey, madam bagi tahu hari tu adalah deadline untuk enterprise ada 30 hari bulan 6. Okey, tapi kita ada extension date iaitu sehingga 15 hari bulan 7. So pastikan tuan-tuan dan perempuan kena declare anda punya tax, okey, sebelum 15 hari bulan 7. Boleh Okey, ajukan soalan, madam cuba menjawab. Okey, Puan Is Azura. Betul Okey, salam. Kami nak buat sales projection 2027. Boleh bantu beri tips? Okey, sales projection maksudnya puan ada bisnes apa ya? Ada bisnes apa tu puan? Boleh detailkan sikit? Bisnes apa? Klinik GP. Okey, nak buat projection. Okey. Doktor. Okey, maaf madam tersalah sebut puan tadi. Mungkin doktor lah di situ Okey, sebab title tu tidak ada kan di ruang komen. Okey. So untuk doktor projection 2027 sebenarnya kita nak kena buat, bukan doktor. Tak apalah madam panggil doktor. Okey. So untuk projection sale 2027 sepatutnya kita dah kena ready third quarter lah. Third quarter ni kita nak kena ready. Last quarter ni untuk kita buat projection. Cuba kita kena tengok dulu current financial kita macam mana.
Maksudnya target sale kita adakah kita capai pada tahun ini ataupun berapa persen lagi nak capai target tu. So make sure kita ada target lah yang untuk kita capai pada current year. So let's say untuk 2026 kita nak achieve 2 million kan. So kita kena tengok berapa persen lagi yang kita dapat achieve 2 million ni. Okay, barulah kita akan buat projection untuk 2027. Okay, let's say bila kita nak buat projection ni, kita kena tengok comparison. Macam mana comparison tu? Okay, this year is 2036, so previous year is 2035. Okay, so kita kena tengok target sale ataupun sale dah di-achieve ataupun sale kita yang kita dapat lah pada 2025 ni berapa. Okay, compared to this year, berapa persen ada peningkatan ataupun berapa persen ada penurunan. Okay, so kita akan buat projection untuk 2027, adakah dia akan naik lebih daripada percentage tu ataupun kurang lah. Okay, so bila kita tengok 2037, apa-apa yang kita nak buat planning adalah anda kena based on anda punya previous sale dan juga kenalah realistik. Kadang-kadang bila ada je klien yang tahun ni dia naik dalam 3 kali ganda dia punya target sale. Tapi kalau kita tengok dah second quarter, dia belum lagi achieve apa yang sepatutnya dia target. Jadi kita kena be realistic lah kita punya target sale. Okay? Dan mestilah target sale kita tu kena lebih tinggi daripada last year. Sebab apa? Macam mana kita nak ada improve, macam mana kita nak ada company performance, macam mana kita nak grow kan? Mesti kena lagi tinggi dan itu akan membuatkan kita punya cara ataupun macam mana cara gerak kerja kita untuk mendapatkan sale tu ataupun nak kejar kita punya KPI tu memang kita ada push factor lah kita cakap. Okay, boleh faham Point is, okay. So pagi madam, apa maksud cash KB and cash KD dalam template cash voucher Funny okay. So yang tu Puan Chan. Okay, Miss Chan, betul tak? Okay. Yang tu adalah jangan ikut yang tu. Itu adalah branch. Branch mana? Branch itu under Fadi Ibo. Branch Kota Baru dengan branch Kota Damansara. Okay. Jadi kalau Puan Chan boleh buatlah cash voucher tu branch point. Kat mana branch point? Macam tu. Boleh? Puan Chan. So bagus Puan Chan. Mengikuti dan konsisten follow apa yang Meda ajar dalam kelas last week. Betul tak? Okay, good job. Okay, insyaAllah. Okay, untuk Tuan Hanif. Okay, betul Meda panggil Tuan takut doktor pula kan. Sebab tak ada title di situ kan di nama Telegram tu. Okay, so Madam, saya tahun ni nak buat short financial year. Betul ke Meda cakap ni? Okay, 1 April hingga 31st December. Sebelum ni, financial year end kita 31st March. Okay, so start 2027, 1 okay, maksudnya Tuan Hadim nak completekan 12 month for the year lah kan. Macam completion January to December, betul tak? Completion tu. Okay. So soalan untuk cukai nanti, ada apa-apa yang perlu dirisaukan untuk financial year end tu yang diikut sama dengan tahun kalender ni? Ada apa-apa perkara yang perlu dikira atau dititik beratkan? Bukan apa sebab saya buat serentak untuk ketiga-tiga akaun Sudian Berhad. Atau kalau tak ada apa-apa, so okey saja sebab saya akaun memang ada internal accountant dan untuk management account memang outsource dan audit report by outsource. Okey, just nak tahu nulis saya. Thanks Madam. Okey, Tuan boleh tak Tuan detailkan sikit? Boleh tak Madam nak tahu Tuan punya company SSM maksudnya ada 3 ke? Boleh tak detailkan sikit? Okay, Tuan bisnes apa boleh? Okey, sekejap mari kita tengok. Betul, pusat bowling. Okey. Okey Tuan, macam ni. Maksudnya semua company Tuan ubah financial end ke ataupun ada certain company saja?
Minum menunggu Tuan Ibrahim. Semua tukar. Oh, sebelum ni financial year end Tuan 31st March kan? Okey. Biasanya kalau 31st March ni kita macam susah sikit kan, macam nak ingat dia punya tarikh tutup. Lepas tu bila kita buat strategic planning, kita nak kena review tentang mungkin kita punya tahun strategic planning tak sama macam hujung tahun biasa orang buat kan. Okey. Sebenarnya tak perlu risau Tuan. Okey, sebab dia tak jadi masalah apa-apa. Okey, untuk tax. Biasanya okey, biasanya orang memang biasanya business owner ada yang buat macam tu, dia ada penukaran. Okey, tapi kalau dari segi cukai Tuan, okey, dia tak ada isu lah sebab financial end Tuan ni adalah mengikut kalender. Cuma yang penting Tuan kena completekan ataupun Tuan kena sertakan tax return tu lah. Okey, nanti perkara ni Tuan boleh communicate dengan tax agent Tuan bila ada perubahan tahun. Biasanya Tuan ada tak buat CP204 ataupun kita panggil CP204 untuk Senin Berhad, Tuan ada tak buat perkara tu? Ada tak buat CP204? Ada, okey, excellent. So kalau Tuan ada buat di CP204 tak ada masalah Tuan. Okey, cuma okey, pastikan Tuan alert dengan date-date baru Okey, contoh bila kita dah tutup financial year end bulan 12, pastikan Tuan kena alert yang kita akan complete audit dan juga tax adalah berapa hari bulan? 7 bulan selepas financial year end. Itu untuk kita submit audit return dan sebagainya lah. Okey, annual return. Okey, jadi Tuan kena alert dengan new date lah yang baru ni. Sebab Tuan dah tukar kepada 31 Disember kan. Tapi kalau Tuan ada CP204 memang tak ada isu untuk tax Tuan. Cuma Tuan kena communicate lah untuk Tuan punya tax agent untuk bagi tahu ataupun buat reminder lah. Macam contoh CP204 Tuan untuk Tuan renew a new year. A new year lah kita panggil kan. Untuk new financial year ni Tuan kena renew ataupun hantar anggaran cukai ni adalah sebulan sebelum penutupan financial year end. Maksudnya bulan 11 nanti. Jika Tuan tutup bulan Disember lah. Okey, yang ni Tuan kena fahamkan betul-betul deadline yang baru supaya tak terlepas. Sebab 31 ni adalah deadline yang 31 Mac ni adalah sebelum ni kan. Takut Tuan terlepas deadline yang baru lah. Okey, itu saja yang Tuan kena alert. Boleh boleh Tuan? Okey. So, Assalamualaikum. Okey, sorry, Madam baca. Madam, sebelum ni saya guna Enterprise bulan 7 2025. Saya tukar Sendian Berhad. Okey, macam mana saya nak declare cukai? Sebab sebelum ni saya declare guna Enterprise. Okey, soalan Madam. Madam nak panggil apa Sorry sebab kat situ tak ada nama. Madam nak panggil apa, Tuan atau Puan Siti? Puan Siti. Okey, Puan Siti. Okey, Puan Siti. Madam nak tanya, Puan Siti sekarang Enterprise masih lagi aktif ke? Enterprise Puan Siti masih lagi aktif ke? Aktif. Okey, sekarang ni macam ni Puan Siti. Puan tukar ke Sdn Bhd pada bulan 7 tahun lepas, betul? Okey. So untuk Sdn Bhd, Puan punya financial year end bila? Disember. Disember tahun ni ke? Disember 2026 ke financial year end? Maksudnya, okey, Sdn Bhd macam tadi kan Tuan Hanif ada tanya, dia ada buat penutupan tarikh bila ataupun financial year end tu nak buat bila. Okey, jadi macam untuk Puan ada tukar Julai 2025 kepada Sdn Bhd, jadi dia ada financial year end. Maksudnya tutup account tu bila ataupun tutup financial year tu bila. Okey, jadi sekarang ni untuk Sdn Bhd, Puan kena make sure submit audit, kena make sure submit tax, kena make sure ikut flow untuk Sdn Bhd lah Okey, so kalau untuk Enterprise masih lagi aktif. Kalau boleh, Puan buatlah migration. Maksudnya kita nak migrate daripada Enterprise ni ke Sdn Bhd fully. Jadi kita kena slowly untuk migrate lah. Okey, sebab kita tak nak dah aktif Enterprise ni. Sebab apa? Sebab once Puan aktif juga Enterprise, Puan aktif juga Sdn Bhd, Puan kena bayar dua-dua cukai.
Maksudnya puan kena bayar cukai Sdn Bhd, puan kena bayar cukai enterprise juga. Sebab enterprise pun aktif juga. Jadi kalau puan nak migrate, puan nak tukar ke Sdn Bhd ataupun nak upgrade ke Sdn Bhd, make sure buat proses tu. Maksudnya make sure sale tak masuk dah dekat Sdn Bhd. Kan? Pertama dan kedua, make sure puan punya debit, credit, payment merchant ni semua kena tukar. Okey, dan juga yang ketiga, puan kena inform supplier untuk tukar invoice ni kepada nama Sdn Bhd, bukan lagi enterprise. So prosesnya tu dia ada prosesnya. Jadi puan kena tukarlah proses-proses, kena make sure ikutlah proses tu. Cuma nanti untuk cukai enterprise jangan lupa declare. Masih lagi wajib declare. Sebabkan enterprise puan belum tutup. Yang pertama, dan kedua adalah disebabkan enterprise ni masih lagi aktif. Okey. Jadi kena dua-dua jadi itu yang Madam bagi tahu sebelum ni. Bila kita nak bergerak ke Sdn Bhd, okey, daripada kita nak upgrade, make sure kita kena fokus. Maksudnya kita nak fokus kat mana? Boleh? Jelas tak? Okey. Kalau saya bayar cukai melalui gaji saya, boleh. Memang cukai perlu dibayar. Enterprise ni adalah same entity dengan owner. Means puan kena declare you punya gaji dan juga profit ataupun chargeable income enterprise tu lah. Enterprise ni masih lagi kita kena tengok dia punya income. Masih ada kan? Jadi kita kena declare juga. Okey. Jadi puan kena declare macam sebelum ni. Cuma sekarang puan kena fokus ke Sdn Bhd juga dan puan kena fokus ke enterprise. Okey, dalam masa yang sama, boleh Madam tahu puan ada plan untuk buat penutupan enterprise ke ataupun nak maintain? Ataupun nak buka juga enterprise ni, maksudnya nak maintain lah enterprise ni kan? Macam mana? Oh, nak maintain. Sebab apa nak maintain puan? Okey. Sebab tipsnya adalah puan macam ni. Kalau kita tak nak tanggung kedua-dua cukai ni, sebab enterprise macam kita tahulah kan, dia punya tax rate agak tinggi berbanding Sdn Bhd. Jadi puan boleh, kalau puan tak nak tutup enterprise ni, puan jadikan dia dormant ataupun tidak aktif. Tidak aktif lah, maksudnya dekat enterprise ni kita tak ada terima apa-apa income dah. Semua dah bergerak ke Sdn Bhd. Cuma ada certain perkara kita nak kena maintain kan, macam puan cakap tadi lah. Saya ada lesen kat situ untuk visa warga asing dan sebagainya kan. Jadi tak nak tutup. Jadi kita boleh maintain, cuma jangan ada apa-apa transaction yang berlaku dah lah dekat enterprise tu. Okey. Boleh faham Okey. Sekejap Madam baca soalan di atas. Bilakah, okey, Puan Ani, bilakah patut saya tukar bisnes saya daripada enterprise ke Sdn Bhd? Okey, dia macam ni. Tips dia senang je, tak banyak pun. Tips dia adalah, bila mana kita dekat enterprise sekarang, okey, bila kita tengok setiap bulan kita ada profit, net profit untuk company sebanyak 10,000 konsisten. Setiap bulan ada 10,000 tu. Sampailah 12 bulan. Maksudnya 10,000 darab dengan 12, berapa tu? 120,000 dah. Kita punya income, net profit lah. Okey, kita punya net profit. Jadi kat situ kalau 120,000 net profit agak-agak kena bayar tax tinggi ke rendah? Okey. So dekat situ kita dah boleh tahu dah kita nak upgrade, kita dah layak upgrade ke Sdn Bhd. Cuma, okey puan, untuk bergerak ke Sdn Bhd, puan kena faham apa fundamental yang kita nak kena jaga betul-betul dekat Sdn Bhd ni. Macam kita tahu, Sdn Bhd flow ni adalah kita akan ada company secretary, kita kena buat account secara proper, kita ada auditor dan kita ada tax agent. So perkara-perkara ni kita kena follow lah. Ni rulesnya lah, regulationnya. Okay. Jadi untuk kita bergerak ke Sdn Bhd kita perlu proper. So proper ni dalam sudut apa? Documentation tu kena bagus. Kena disiplin. Maksudnya documentation disiplin ni macam mana?
Puan kena ada invoice, Puan kena ada segala receipt ataupun supporting document yang penting. Sebab nanti kita ada auditor, kan? Dia akan minta sample documentation. Jadi kalau kita tak dapat nak bagi, tu yang payah tu. Dan juga kita ada tax agent ataupun HDN punya bahagian, kan? Jadi bila receipt kita tak ada dan sebagainya, itu yang dia akan add back kembali. Jadi perlu disiplin bila dalam Senin Berhad. Okey, boleh? So tips dia tadi apa untuk Senin Berhad untuk kita upgrade? Apakah tips dia? Boleh tak share sikit dalam ruang komen supaya Maiden nampak? Ada taklah yang alert? Okey, so kalau Maiden nampak dekat sini, Puan Chan, Maiden, format ni boleh digunakan untuk buat claim. Masa claim Maiden kata suggest sekiranya expenses cash payment buat claim adalah lebih baik. Okey, untuk yang ni adalah format payment voucher. Okey, ni adalah payment voucher Puan Chan. Okey, kalau Maiden nampak ni kan. Okey, tapi kalau Puan Chan nak tengok template untuk claim, ada banyak je template form claim yang simple-simple Puan Chan boleh buat. Kita kena buat staff claim form ataupun claim form. Kita boleh buat macam tu. Tapi kalau Puan Chan nak lebih nampak dia punya template macam mana, Puan Chan boleh je tengok dekat ChatGPT, kan? Ataupun Gemini ataupun Cloud ni, boleh Google je ataupun tengok template claim form. Senang saja. Okey, dia berbeza dengan payment voucher, tak sama Puan Chan. Boleh? So kalau ada apa-apa yang boleh claim, kalau ada penggunaan cash ataupun sebagainya, duit persendirian dan sebagainya, sila claim ke company if that related to business lah. Okey. Boleh? Okey, Puan, jika saya tutup akaun bulan 9 tahun 2025, boleh ke saya minta ubah ke bulan 12 2006 ni? Untuk pengetahuan, saya tukar koset dengan audit baru. Jika boleh, bagaimana cara? Okey, boleh communicate dengan koset sebab penukaran financial year end ni dia kena buat rezo, dia kena dia kena bagi tahu dekat koset, nanti ada charge fees-nya lah. Ada charge-nya untuk penukaran financial year end. Okey, tapi kena communicate dulu dengan koset company secretary. Tapi dia boleh je, tak ada masalah. Cuma sebenarnya pada tahun pertama kita jadi Senin Berhad, contohlah this is my first year of Senin Berhad, kan? Okay, so Madam boleh tarik Madam punya financial year end Madam up to 18 month. 18 months. Maksudnya Madam boleh tarik ni panjang. Selalunya 12 bulan kan. Tapi untuk first year je kita ada kelonggaran untuk tarik sehingga 18 bulan. Sebab kita nak cantikkan kita punya tahun kan. Tahun financial year end kita tu. Okey. Boleh Okey. So macam ni, yang kena fikir dulu Puan. Kalau nak tukar ke Senin Berhad sebab memang beza banyak sangat dari segi kos. Tapi kalau sale tinggi insyaAllah dah boleh tukar Senin Berhad. Okey Puan, macam ni. Kalau Puan nak tahu, Senin Berhad ni tax rate-nya lebih jimat berbanding enterprise. Dia bukan, kalau sale tinggi, profit konsisten, memang dia sesuai dengan Senin Berhad. Cuma Puan kena tengok baliklah profit Puan berapa, revenue Puan berapa. Okey, cuma untuk Senin Berhad ni, dia tinggi dari sudut kos tu adalah kita nak kena ada accountant yang bertauliah, kita nak kena ada auditor, kita nak kena bayar tax agent, kan. Kalau enterprise ni kita nak kena renew SSM, kita kena ada accountant and then kita nak kena submit tax saja. Kan. Tapi dari sudut tax rate ataupun kita panggil tax ni lebih jimat berbanding enterprise. Dan juga bila Senin Berhad ni dia adalah different entity dengan owner. Jadi owner kena declare tax dia sendiri personal, company kena declare tax sendiri, jadi dia tak tinggi sangat tax tu. Okay, sebab company dia hanya menanggung tax company sahajalah. Okay, thank you Puan Ani. Okay, bagi komen sikit kan yang Madam jot down sikit yang Madam bagi tahu tadi. Okay, Puan. Okay, tips dari saya, start dengan belajar simpan dan key in dokumen untuk setahun dan selepas tu bahagian insyaAllah lain-lain mudah. Betul Tuan Hanif.
tips untuk Senin Berhad ni adalah yang paling penting. Sebenarnya, banyak klien medium yang Madam handle daripada enterprise ke Senin Berhad ni, Madam dah bagi guideline daripada enterprise ni untuk mereka susun dokumen dengan sangat cemerlang, dengan sangat mudah. Okey, sebab tu Madam guide bukan sekadar hard copy tapi soft copy ni. So bila soft copy ni, okey tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kena betul-betul susun dokumen kita tu dengan cantik. Okey, jadi masalah-masalah lain, dokumen tak cukup ni sebenarnya kita dapat cater je di isu. Kalau kita tahu macam mana step kita nak susun dulu folder. InsyaAllah kalau ada rezeki ni boleh join Madam punya kelas. Okey, boleh Okey, puan, jika enterprise yang kita nak tak guna duit masuk and tak ada akaun pun enterprise tu, adakah masa kita declare cukai tu kita kena masukkan juga nama enterprise tu dan nilai pendapatan kosong sebab enterprise tu kita yang sebab tu enterprise tu untuk daftar lesen saja. Belik-belik dah. Okey, tak apa puan. Nanti puan communicate dengan tax agent. Okay, puan tanyakan sebab sekarang ni enterprise puan tu hanya purpose untuk license saja kan, tapi tak ada pendapatan. So tak boleh buat pendapatan tu boleh tak kosong saja. Cuma kena masukkan pendapatan yang puan dapat. Maksudnya gajilah ataupun ambilan. Okay. Okey, salam Madam. Saya nak minta pandangan Madam untuk saya buka restoran. Sekarang saya tengah set up renovation. Ini first restoran. Untuk pengetahuan Madam, saya sekarang buat catering kecil-kecilan, home base. Okey, semua kerja memasak, paste dan penyediaan bahan mentah berpusat di central kitchen di rumah. Okey, kedai just goreng ayam bakar-bakar, daging ayam yang telah diperap dan jual. Restoran saya ni nak buka nasi kerabu tumis dan ayam gepuk. Madam boleh carikan dari segi perusahaan berapa staff nak ambil dan gaji untuk staff tersebut. Okey, macam ni puan. Siti. Ni dah bahagian pengurusan puan. Pengurusan staff, pengurusan tim. Okey, dia macam ni. Madam boleh bagi tahu, Madam boleh share sikit-sikit lah kan. Tapi untuk kepakaran pengurusan staff HR ni, dia dah luar bidang Madam. Tapi tak apa, Madam cuba bantu. Okay, so untuk permulaan puan kena tengok dulu. Puan kena bila nak buka restoran ni kena susun. Dekat mana staff ni. Dia berapa staff dekat kitchen, berapa staff dekat frontline, maksudnya dekat cashier, berapa staff untuk jadi waiter. So kena susun, kena tengok apa job scope dan ni berapa orang. Okey, dekat waiter ada kena perlukan berapa orang, dekat cashier berapa orang, dekat kitchen berapa orang, nak kena masak daging, so semua kena ada job scope. Jadi puan kena susun tu dulu. Bila masuk restoran tu, okay, kita kena tengok apa loophole yang ada. Okay, kalau staff dekat depan ni tak ramai, okay ke kita nak cater berapa orang customer yang datang pada masa yang peak lah kita cakap. Kan? Okay. Lepas tu settle berapa orang staff nak kena ambil, baru tengok tangga gaji. Gaji basic kat Malaysia adalah 1,700 lah. Okay. Tapi puan kena tengok waiter staff ni ada OT ke tak dan sebagainya. Lepas tu cashier ni berapa kalau berpengalaman ataupun ada kelulusan lah. Kita panggil diploma ke degree dan sebagainya. Okay. Dekat kitchen pula puan nak ambil chef ke ataupun puan nak ambil tukang masak yang berpengalaman. Itu kena tengok tangga gaji puan. Okay, boleh? Tiba-tiba Madam rasa macam nak buka restoran juga ni. Macam best kan nak susun-susun tu kan. Macam tu. Okay, dari segi account bank, SSM perlu buka yang baru atau boleh daftar sebagai cawangan dari catering. Okay, dia macam ni. Kalau puan buka bisnes ni adalah same SSM. Maksudnya dalam center kitchen tadi dah ada SSM kan. Okay, jadi kena guna SSM yang sama. Cuma lepas ni puan boleh je nak asingkan account bank. Satu untuk catering ataupun center kitchen. Satu lagi untuk restoran. Duit masuk keluar, customer masuk keluar. Boleh. Tak ada masalah. Tapi buka SSM yang sama. Kalau puan nak buka SSM yang berlainan, tak ada masalah. Cuma kita nak manage tu kan. Ada 2 SSM, nak kena submit 2 tax, nak kena submit 2 account, macam tu. Okay, jadi try dulu. Boleh? Buat dulu. Jika puan nak buat satu Senin Berhad, ada 2 cawangan dalam tu pun tak ada isu. Ataupun satu SSM Enterprise, ada 2 cawangan pun tak ada isu juga. Okay, cuma tax tu lah. Perlu buat tax planning dengan baik. Okay. Okey, jangan kumpul dokumen. Tuan Hani beritahu, jangan kumpul dokumen setahun lepas tu lambak dekat manusia insan terseksa sesungguhnya.
Macam tu lah ya. Lagi-lagi kan bila kita minta director claim. Director, saya nak minta apa yang bos claim. Nanti director kata, okey nanti saya bagi. Nanti saya bagi. Nanti saya bagi. Tiba-tiba dah hujung tahun. Kejap, saya ada banyak satu beg plastik. Dia keluarkan satu beg plastik. Boom, kan? Selambat terus dokumen receipt. Tapi sesungguhnya dokumen receipt yang dilambatkan tu, ada yang dah tak boleh tengok dah pun. Carbon hilang. Betul tak? Jadi rugi kita tak boleh nak claim tax kat situ. Jadi tolong bos-bos sekalian, usahawan yang berjaya di sini, tolong bantu kita punya staff, okay? Tolong bantu untuk memudahkan urusan, tolong disiplin, boleh bagilah segala-gala risik yang ada. Jangan pula bagi risik pamper susu anak, jangan Okay, yang madam cakap ni adalah related to business. Okay. Okey, salam madam. Saya ada masalah dari segi opening and closing untuk cashier. Boleh tak terangkan cara yang SOP yang betul? Okey, tuan pastikan bila opening tu tuan ada floating cash money dekat dalam cashier tu berapa. Mulakan itu dulu. Pastikan Okey. Tipsnya untuk kita tengok kalau kita tak nak ada apa-apa error yang berlaku sepanjang cashier kita dibuka pada hari itu, SOP-nya ataupun tipsnya adalah jangan gunakan duit cash sale untuk beli barang ad hoc. Ataupun nak beli barang ataupun kita nak buat cash expenses. Kita nak guna duit cash tu, cash sale tu untuk beli barang apa-apa yang tak cukup lah. Okay. Tuan kena asingkan duit petty cash yang lain sekiranya ada perkara-perkara yang urgent kita nak kena beli time tu. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan dan perempuan? Okay. So, madam nak bagi tahu itu adalah SOP-nya. Itu saja. Jadi yang lain-lain bila closing tu kira balik. Cash sale berapa, debit kredit masuk berapa, QR masuk berapa. Mungkin ada bayar pakai Touch 'n Go e-wallet masuk berapa. Mungkin ada yang bayar pakai panel berapa. So kena kategorikan lah. Okay, boleh So tipsnya adalah bila kita ada duit cash sale dalam kedai, dalam company, tolong jangan guna duit tu beli barang. Sebab confirm kalau kita tak record betul-betul dia tidak akan tally. Okay, boleh? Okey, cara untuk simpan duit closing tu, bila kita dah dapat duit di tangan, tolong back in sekerap mungkin. Duit closing tu jangan guna beli barang sebab nanti kita yang mana sale ada tapi tak record cash kita guna, tak record tiba-tiba banyak duit cash kat tangan tapi tak ada dah pun dah guna. Jadi bila duit closing tu sila ambil dan pergi back in. Back in sekerap mungkin. Hari-hari ke, seminggu 4 kali, seminggu 3 kali. Tapi duit closing tu asingkan pakai kita panggil kita panggil envelope lah. Maksudnya duit closing tu asingkan envelope kan. Okay, lepas tu kita tulis lah date bila. Ataupun sampul lah. Kita tulis date. Ni adalah 1 hari bulan 1. Okay. So kalau tak back in lagi hari ni, simpan. Okay, next day 2 hari bulan 1. Okay, simpan. Okay, kita nak pergi back in. Back in lah dua-dua tu sekali. Okay, boleh Okay, dokumen sedia berhad sangat-sangat lebih utama dari profit. Sebab profit tak memeningkan. Dokumen yang tak jumpa, yang tak boleh baca, yang tak tersusun, yang macam-macam lagi lah. Percayalah. Lagi-lagi yang jenis my receipt retail. Okay, sekian nak masuk kerja. Tuan Hani ada bagi tips kat situ. Okay. Okey, untuk bisnes yang belum ada, Tuan Anas, untuk bisnes yang belum ada kredit card, kadang-kadang expenses guna akaun personal, khas untuk bisnes. Pay and claim letter, ada isu dari segi accounting atau cukai personal, tak ada isu. Claim ni tak ada kena-mengena dengan cukai anda, sekiranya anda claim yang related to business lah kalau claim yang related to personal, itu yang boleh add back balik tu. Okay, jadi tolong pay and claim dengan baik, dengan teratur, dengan proper. Dan pastikan receipt-receipt yang kita ada, kalau tak nak hilang carbon, sila scan dan simpan dalam soft copy. Okey? Boleh tuan-tuan dan puan? Okey. Terima kasih. Okey. So, ada apa-apa lagi soalan untuk tanyakan dekat madam untuk hari ini? Kalau tak ada apa-apa lagi soalan,
Macam biasa session kita ni akan berakhir sebentar lagi. Ada tak lagi apa-apa soalan nak tanya? Sekejap Ada tak lagi apa-apa soalan? Okey. Media tunggu soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey Tuan Hanif. Okey. Tak ada lagi kan soalan? Okey, macam biasa, kalau tidak ada apa-apa lagi soalan, mari dah akhirkan kita punya Amazing Breakfast hari ini. Okey. So, apa-apa pun, macam mana dia cakap, segala tips yang mana bagi untuk hari ini, sila lekatkan di dada dan juga sila buat sampai jadi. Boleh Okey, insyaAllah kita akan jumpa pada next session. Okey, untuk pengetahuan perempuan, sila kalau yang mana free, okey, yang nak hadirkan ke kelas Madam pada hujung bulan ini, anda boleh communicate dengan tim CAC ataupun tinggalkan nombor phone, okey, untuk tanyakan detail kelas. Okey, tapi sekiranya anda ada soalan-soalan yang PNC nak tanya, malu nak tanya dalam ni, anda boleh communicate dengan tim CAC juga untuk bertanya dan Madam akan insyaAllah menjawab lah. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, terima kasih banyak-banyak yang join. Okey. Okey, kejap lagi satu soalan. Madam, macam mana ya? Pening juga saya nak asingkan dari segi modal dan sale kedai dan restoran sekali. Sebab sekali pembelian untuk masakan di kedua bahagian. Okey, macam ni. Setiap bahagian ni mesti ada kos. Okey, jadi tolong buat file proper. Okey, tolong buat filing yang proper. Puan, dalam Excel pun tak apa. Record puan punya sale. Okey, harian. Dan record apa kos yang keluar. Buat cash flow. Buat cash flow punya file. Okay, record apa kos yang keluar. Okay, dan juga expenses. Cost dan expenses ni berlainan Cost expenses ni adalah bahagian contoh sewa, pembayaran gaji, ada upkeep, administrative cost, itu lain. Okay, jadi tolong susun segala duit masuk dan duit keluar. Sama juga macam di restoran pun nanti. Restoran kalau ada post system, sila record post system tu. Kalau ada post system bagus. Okay, cuma pengeluaran mesti kena record. Nak tak nak kena record. Okey, tak apa puan. Puan kalau ada berkesempatan nak join Amanda punya kelas, puan boleh communicate dengan tim CAC untuk dapatkan detail nanti kita akan cuba bantu guide puan. Okey, dalam kelas tersebut. Madam, duit untung selepas bayar cukai enterprise boleh ke dikeluarkan dari akaun enterprise dan masuk kepada peribadi? Tidak boleh Puan Rohaya. Segala duit company tidak boleh dimasukkan dalam personal. Okey, sebab nanti akan dikira ambilan. Tapi sama juga nanti tax akan tinggi juga. Okey, boleh? Madam, supplier saya bagi 20% untuk pembayaran untuk ambil stok. Boleh ke bahagian 20% tu saya simpan tepi untuk emergency? Okey, macam ni. Cash reserve boleh disimpan sekiranya company ada untung. Okey, jadi kena buat untung rugi dulu, tengok ada tak lebihan baru boleh buat cash reserve sebenarnya. Itu adalah flow sebenarnya. Okey, kalau company tak untung nanti kita buat cash reserve, nanti kita kena tarik balik. Kan? Lepas tu duit tu nak hala ke mana? Ingat nak tutup nak tutup enterprise. Macam tu. Okey, kalau nak tutup tu kena ada prosesnya Puan Rahaya. Nanti tu kena communicate dengan SSM. Okey, pergi kepada SSM cuma kena buat account dululah sebelum penutupan tu dan nanti baru kelah duit tu akan dikira duit director. Macam tu. Okey, cuma kena ikut flow. Boleh? Okey. So harapnya yang mana komen hari ini, thank you so much kerana anda sangat aktif hari ini. Okey, di ruangan komen. Okey, sila insyaAllah kita akan berjumpa pada hari Isnin minggu hadapan. Okey, tapi yang mana yang nak join kelas medium tolong dapatkan slot Tolong communicate dengan tim CAC. Sebab slot kita ni hanya 30 company saja yang boleh join. Okey, dapatkan slot insyaAllah nanti tim kita akan bantu dekat situ. Okey? So thank you so much yang mana join untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada next session. Assalamualaikum. Pagi.